mereka dipaksa untuk menipu ahli keluarga mereka sendiri, yang mana berada di Malaysia semata-mata untuk mencapai target jualan. Bayangkan tekanan mental itu. Anda perlu memilih sama ada menipu orang yang anda sayang atau diseksa sehingga mati. Psikologi seorang skamer, ada sebahagian mangsa yang akhirnya menjadi skamer yang kejam. Kerana apa? Sebab mereka terpaksa. Mereka tahu jika mereka tidak kejam, mereka akan menjadi mangsa semula. Sindiket ini berjaya memusnahkan moral dan kemanusiaan mangsa. Alhamdulillah, ramai yang bernasib baik dapat diselamatkan, selalunya hasil usaha badan-badan bukan kerajaan, NGO dan kerjasama dengan pihak polis. Tetapi prosesnya sangat-sangat sukar, memakan masa berbulan-bulan dan kos yang tinggi untuk membayar ganti rugi kepada sindiket tersebut.